Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Sebab kereta ni mileage 93,000 sahaja. Body kit memang banyak cantik. Lepas tu size skirt pun sudah ada. Sudah ada. Kita cuma polish saja. Okey, original cat lagi. Lepas tu engine dalam macam ni. Okey, engine memang smooth lah. Aircon ada sejuk. Lepas tu dia pakai air tiap apa tak silap ai. 4 speed. Silap ai lah. Okey. Tepi punya size skirt sport rim original, size skirt memang ada. Dalam leather warna hitam. Serupa macam rumah punya sofa. Dia macam ni punya design lah. Push start button, kamera ada kiri kanan depan belakang. Okey. Lepas tu mileage dia 97,000 lah. 97,000. Dia nak semua cantik lagi. Okey, servis buka sini. Dia tadi saya ada cari lah. Dia receipt semua ada lah. Dia 2 kali servis saja. Receipt semua ada. Receipt sana ada mileage. Okey. Belakang macam ni. Okey, belakang punya seat kita sudah lipat lah. Okey, aircon kat atas lah. Kalau dia lipat, dia belakang memang banyak luas lah. Kalau ada 7 orang, boleh naik atas. Kasih buka, naik atas. Belakang macam ni. Belakang punya bumper pun cantik. Lepas tu dia kasih spoiler lagi. Kereta ni serupa macam SUV. Duduk masuk dalam dia rasa tinggi. Okey, depan pun sport. Tahun 2021 Mitsubishi Xpander 1.5 auto. Harga jual 59,800 harga cash lah. Kalau belum bulanan 700 lebih sehingga 800 lebih lah. Ikat bank boleh dapat. Sebab kereta ni masih baru lagi. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari kereta ni, boleh kontak saya. Tanya ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.